high rating. Okay. And then ada satu lagi labs, artistry labs. Artistry lab ni lah saya akan cerita. Dia ada before tu dia keluar apa nama dia? Oh ya. Lupa lah. Retexturizing lab, and also the baru one is apa? Korang macam dah tahu je. Okay, and then also Supreme XX. Supreme XX ni apa? Korang tahu tak apa? Yang ada emas kat dalam tu kan? Okay, and also core makeup. Alright, so today new product from Artistry Lab is illuminating serum. So okay, illuminating serum ni actually labs ni dikeluarkan untuk 45 tahun ke atas. Tetapi bukan 45 ke atas tau. Semua orang yang ada bermasalah kulit seperti and dark spot. Okay, sebelum I introduce you, I nak tunjuk korang dulu. Nak tunjuk korang dulu the video. Okay, tak tahu. Sorry guys. Kat sini, siapa ada masalah pigmentation? Dark spot? Acne scar? Freckles? Melody? Okay, so benda ni selalu terjadi apabila apa? Apabila banyak tercemar dengan matahari ataupun kita tak menjaga kulit kita dengan sempurna lah. Okay, so this is a type of acne. Ada acne skin, ada melasma, ni semua ni macamlah penyakit kulit kat muka. Alright, so sebelum nak introduce, sekarang barulah ada video. Alright, kita tengok video ni dulu ya. Satu lagi correcting spot. Okay, correcting spot ni. Okay, so kat sini kita dah setahu kita kan, selalu artistry ada macam saintis yang buat benda ni. So saintis ni dia dah uji all this product untuk mencerahkan dan juga menipiskan dan juga menghilangkan tumpuk-tumpuk yang kita ada masalah tadi. Betul tak? So, berapa lama diorang uji benda ni? Untuk selama 3 tahun. Okay, saintis ni from Professor Dr. Michael something. Dia uji ni dah 3 tahun. And also bukan tu je tau. All the system daripada University Yale. Okay, and also diuji bukan je calang-calang orang. Dia uji secara klinikal dan juga pakar dermatologis. Okay, and you guys tahu tak apa ni artistry team? Sini tahu tak apa artistry team? Nak tahu tak apa? Artistry team ni ialah terbahagi kepada 5 tau. So dia ada vegan formula, dia ada clean and safe ingredient, dia ada high performance skin care, meaning high performance skin care tu dia ambil barang-barang ataupun the ingredient from our own farm dekat for phytonutrition farm, and also
is dermatological and allergy tested, and dah semua tu mestilah packaging dia juga apa? Eco friendly. Okay, so that is, so nanti korang ada siapa tanya what is artistry clean, itulah dia, and also is vegan. Korang dengar tak suara saya? Tak dengar mesti. Okay, alright, so this is the hero product. Korang tahu tak apa-apa hero product? Korang dah tahu dah apa keluar, apa sebab. So korang mesti nak tahu apa ingredient dia, betul tak? Okay, so dia terbagi dua. Since labs, dia memang combination of science and also botanical, betul tak? So here, dia gabung dua-dua ni, boom, dia meletuplah jadi produk tu. So, okay, science ada AA2G. Apa AA2G? Korang tahu tak apa AA2G kat sini? AA2G is vitamin C. So, apa fungsi vitamin C tu? Untuk cerahkan dan untuk memudahkan dark spot. Betul. And then Cetadine. Cetadine tahu tak apa? Cetadine ni is untuk sokong perbaikan kulit kita and also renewkan our cell plate. Alright? And niacinamide. Niacinamide ni apa pula? Dia vitamin apa? Betul, vitamin B3. So dia kurangkan, bagus lah. So dia kat sini untuk kurangkan liang pori kita dan juga cerahkan, and also B3 ni paling penting untuk apa? Untuk kawal our oil control. Okay, that is what niacinamide. And then tocopherol, it's vitamin E. So as you guys know, vitamin E is so good for the skin kan. So apa dia punya function? Untuk lembapkan kulit kita, dan juga it's antioxidant. Hebat tak kat situ? Okay, and then we go next to the botanical. So the count is, since botanical semuanya is plant based lah. So what is it is extract akar iris florentina. So akar je tau, dia tak ambil bunga tau, dia ambil akar tu je. So akar tu je apa? Apa function dia? Untuk tegangkan, untuk kuatkan your kulit, dan juga kurangkan your fine lines. And then extract licorice. Extract licorice ni untuk apa pula? So untuk cerahkan semula kulit korang, kurangkan yang ni lah, kurangkan the dark spots and also the redness of your skin. So ada memang ni saya sekarang ni dia akan kurangkan lah. And then the last one, bunga cactus lah. Bunga cactus saya suka. Tak tahu kenapa. Salah satu dia dia punya penggunaan is your skin takkan stress. So bila you pakai tu, your skin will be less stress. Dan tu bukan tu je tau, siapa yang boleh sensitif kat sini boleh juga pakai benda ni. Okay, so ni yang serum ni tau. So we go next for the spotting correction. Ini lagi best. Bahan dia kat sini sama, ada science and botanical. Dia ada juga AA2G dan also acid transaminase. So acid transaminase ni apa? Kenapa dia kena ada dalam correcting spot? Because dia mengurangkan hyperpigmentation dan juga your dark spot. Okay? And macam biasalah, botanical punya sama, dia ada extract akar iris florentina dan also extract licorice. Okay, so dah tahu dah ingredient semua. So korang tahu tak macam mana cara penggunaan? Tak tahu? Betul ke tak tahu? Alright, so okay, as I said tadi, yang ni is artistry. Apa tadi I cakap? Nak tanya soalan? So kita ada semua ni tau. Okay, and yang paling bestnya kat sini, produk dah okey tau, produk dah best, tapi kita boleh trace. Ya, trace. Macam mana nak trace tu? Betul. Mantap lah. Okay, alright. So macam mana
double cleanse our face kan. Tak kisahlah guna oil ke, guna cream ke, guna micellar oil ke, always double cleanse your face. And then do your cleanser, and then go for your toner. Lagi best, kan kita ada vitamin C serum, add lah vitamin C ni dengan guna apa? Derma. Use your dermakitan untuk example lagi di dalam. Okay? And lepas dah letak vitamin C serum, letaklah emulating serum. Sekata untuk muka. Okay? And the correcting spot ni letak kat mana? Seluruh muka ke dekat spot saja? Yes, pandai lah. So letak dekat spot. Mana yang kau rasa like, you know, you're not happy with the spots ni, korang letaklah situ. Lelaki pun boleh guna tau. Korang jangan boring-boring lelaki kat sini. Okay, and then gunalah your moisturizer. After moisturizer, to block it up. Guna moisturizer. And then paling penting, guna apa? Pada waktu apa? And then malam korang guna apa? Mask apa? Betul. Okay. So, benda yang mengelakkan. So, bila korang guna illuminating serum ni, apa yang korang perlu elak daripada guna produk-produk artistry? Studio, tak nampak tak? Studio, cleanser and exfoliator tak boleh guna. Studio skin juga, anti-blending toner tak boleh guna. And also acne treatment tak boleh guna. Yang labs yang lama tu tak boleh juga. And mask, apa jenis mask yang tak boleh tengok? Polishing and ya, betul. Dan intensive skincare, anti-wrinkle firming tak boleh. And also fortinet set. Korang memang jangan guna masa korang guna illuminating serum. Okay, boleh faham kat situ? Sahabat aku punya punchline tak sampai. Mic. Tapi kalau contoh guna hari-hari, so maksudnya yang tak boleh guna tu memang the whole sebulan tu. Okay, bukan tak boleh guna sebulan. Okay, cikgu, korang guna dulu. Actually I ada for my next slide Abi tunjuk. Tapi korang boleh guna dulu tu for at least 4 to 12 weeks. After 12 weeks tu, bolehlah stop benda ni. Gunalah you punya produk yang you nak guna ni, yang you dah ada tu. Okay, boleh faham kat situ? Faham? Contoh, kita dah guna illuminating system, serum. Lepas tu tiba saya guna hari ni, kedua, ketiga, biasalah dekat acne prone skin kan. Tiba-tiba hari keempat guna tu dia keluar jerawat. Maybe bukan sebab dia serum pun, memang sebab saya guna jerawat lah. Adakah I need to stop the labs first, then settlekan the acne first, dan baru continue? Betul. Okay, faham. Okay, korang boleh faham tak? Faham. Okay, so macam tu. Alright. Okay, so kat sini, you rasa berapa lama kat sini? Since clinical punya result, punya test result cakap kan, benda ni akan bukan hilang terus akan lebih mudah daripada masa 4 minggu. Okay, so 4 minggu apa punya dia punya result akan keluar? Kulit lebih cerah, warna kulit lebih sekata, dan pengurangan yang tu yang kita nak, betul tak? Okay, so tapi kalaulah korang nak tambah, okay, kalaulah nak benda tu dah mudah sikit, tapi korang nak nampak lagi kekesanan, extend sampai 12 minggu. Maknanya 3 bulan straight pakai. Okay, so bila 12 bulan straight pakai tu, bolehlah nampak maybe daripada hip. Okay, korang sikit bukan. Jangan, jadi kuranglah sikit. And also, okay, kat sini orang cakap, berapa lama nak pakai? Takkan aku nak pakai everyday. I mean like, sampai bila aku nak pakai produk lain juga. Yes, benda ni is a maintenance. Kalau korang nak pakai berteruskan, kira this is your macam everyday serum. Boleh pakai everyday, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab, okay, kat sini kan, kalau kita pakai everyday kan, dia will maintain lagi, so that there's no more dark spot on your face. So dia akan prevent from dark spotting. Betul tak ayat tu? Okay, so selamat digunakan ke masa yang panjang. And also jangan risau, sensitive skin boleh
guna juga. Alright, so korang tahu result dia macam mana? Alright, the hasil. Okay, this is saya. The hasil, okay, selepas 4 minggu 91%. Okay, pengurangan dalam penampilan kelompok gelap. 91% tu banyak. And then 94% warna kulit yang sekata. 96% menyatakan kulit lebih cerah dan bersih. So just imagine kalau korang guna 12 minggu, macam mana result dia? Tahu ke tak wow? Wow. So this is okay, this is after 4 week. Okay, apa yang korang nampak perbezaan kat sini? Mesti korang tak nampak apa-apa, betul tak? Saya tunjuk. Okay, fine line, nampak tak? Fine line kat sini, kelompok gelap kat sini. Tengok week 1, 2 and 3, you can see the pengurangan dah. Ini. Okay. Dah nampak pengurangan dah kat situ. Okay. And week 4, you look, the fine line still ada, memang betul, still ada. But you can see, dah nampak makin berkurangan. Okay. And then the next one. Yang ni, obvious kan? Yang saya bulat ni. So, kan nampak 1 dot, 2 dot. Sini, dah tak ada dah. Alright. And then, the 4th week. Mudah banyak. Sebab Illuminating serum ni actually dia memang not 100% akan jadi macam Korea skincare tu. Tapi dia kurang tu nampak obvious sangat. Just hanya 4 minggu lah. Okay, and then the last one. Yang ni saya best. Saya rasa ni kulit dia, saya rasa dia acne scar if I'm not mistaken. Dan si hitam tu kan, 1 week 1, week 2 and 3. Budak week 4 ni langsung macam tak nampak, betul tak? So, siapa ada masalah kulit kat sini, saya semua ni kan, tolonglah, sila try. Sorry saya tak bawa, saya lupa sebab suami saya tinggal kat rumah tadi. Saya dah cuba dengan dia, saya ada satu lagi implementation kat sini. So kita tengok lagi 4 minggu macam mana. Boleh? Itu saja daripada saya. Terima kasih.